Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Dia Imamku episod ke-47. So jom kita tonton. Maira, okay. So you tell me, apa lagi yang perlu I buat untuk you terima I semula? Jangan kacau I lagi. Maira, kalau you nak I buka Grab Burger pun I sanggup, Maira. Astagfirullahaladzim, you dah gila agaknya. You tak payah jadi orang lain lah. You dah cukup baik. Sebab tu you kena jadi perempuan yang lebih baik daripada I. Tapi tak cukup baik macam Udin kan? Maira. Tu dia, Rafiq tak boleh move on. Tapi silapnya Humaira lah. Silap Humaira, dia macam bagi harapan palsu kepada Rafiq, kepada anak mak ni. Rafiq ni pula dia nak kat Humaira, tapi masih anak mak, masih ikut cakap mak dia. Gitulah. So kita nampak lah Rafiq ni desperate sangat nakkan Humaira, sampai ke dia kata dia sanggup kerja kedai burger, buka kedai burger, nak bersaing dengan Budin tu. Kalau tak dulu Humaira dengan Rafiq ni duduk semeja, sampai tak pandang si Budin, sampai dia halau, sampai dihina Budin sebab tak sama taraf gitu. Adalah cerita antara dua darjat kat sini. Tahun 2025 pun ada lagi tema macam tu, tema kasta. Ingatkan dah tak ada lah cerita-cerita macam tu. Tapi itulah, kalau Rafiq buka gerai burger pun bukan Humaira nak sangat nak dekat si Rafiq ni. Macam ni lah Rafiq kata Udin terlalu baik. Tapi itulah, Humaira nak orang yang terlalu baik. Masalahnya biasanya perempuan kalau bagi statement awak terlalu baik tu, macam dia rasa dia tak cukup, tak sempurna untuk seseorang tu. Tapi sekarang ni dia nak Budin, dia nampak Budin yang boleh guide dia jadi seorang yang baik. Tapi saya risau juga bila penolakan Humaira terhadap Rafiq tu. Takut dia balik kat mak dia. Mak dia kan masih nak mengharap dekat Humaira tu, masih nakkan harta Humaira tu. Bukan nak sangat Humaira jadi menantu dia. Takut ada plan lain lagi antara Zabedah dengan Rafiq, dengan adalah head honcho geng-geng dia lah. Jumpa lagi.